Hai, selamat malam. Hari ini saya akan jawab satu soalan. Ada orang tanya, boleh tak kita nak tukar 5 keping 1 dinar kepada 1 keping 5 dinar? Okey, saya akan jawab. Nak tahu, tengok video ni sampai habis. Okey, ini 1 keping 1 dinar. Hari ini harganya adalah 2980. Okey, ini adalah 1 keping 5 dinar. Okey, kalau kita nak tukar, kita tak boleh simply tukar macam tu saja. PG public gold tak akan allow. Lagipun kalau ikut hukum syariah, benda macam ni tak boleh simply tukar, tak patuh syariah. Benda-benda ribawi kita kena jual dulu, dapat duit, beli balik. So dalam kes ni kita kena jual, kita kena lebur atau cairkan 5 keping ni, right? 1 keping 1 dinar ni adalah kita kena tengok harga PG buy, right? Tak boleh tengok lagi harga PG sell. 1 keping PG buy adalah 2712, right? Jadi multiply by 5, kita akan dapat 13,560. Okey. 1 keping 5 dinar hari ni adalah 14,901, right? Kita kena campur RM20 premium menjadikan harganya 14,921. Jadi 5 keping ni adalah 13,560. 1 keping ni adalah 14,921. Jadi perbezaannya adalah 1361, 1361. Kita kena top up lah. Itulah caranya. Jadi tak boleh main tukar-tukar saja, tak patuh syariah. Okey? Dapat sesuatu? Right? Follow saya rapat-rapat.